kereta sendiri. Lepas tu yang tekan bulat ni. Ini untuk Hold. Hold lama-lama sampai lampu sini blinking. Okay, dah. Lepaskan je. Dia akan start kereta. dia start dalam 10 minit. 10 minit macam tu. Untuk bagi dia Untuk siap, untuk sejukkan dalam. sejuk. Dia sebab ini dia terus on aircon. Tapi kereta sil kunci tau. Kereta sil kunci. Mesti kunci. So nak masuk kereta, kunci kena dekat, just masuk tangan je. Boleh masuk tangan. Saya tekan. Tak payah tekan. Masuk tangan. Masuk dia, buka. Dia akan buka. Okay, kalau nak kunci kereta, sama ada tas sini akan kunci, Okey. ataupun jalan tu nanti dia akan Dia kunci kunci sendiri. Okey. Tapi syarat dia, kalau kita yang jalan kunci sendiri tu, make sure dia bila kita tutup pintu, dia ada bunyi sekali beep. Beep, which mean pintu semua dah rapat. So kalau bunyi beep tu, dia jalan je. Tak payah pedulikan kereta ni, dia akan lock sendiri semua. Kalau let's say kalau tak bunyi beep, mungkin ada pintu yang tak rapat. Begitu. Kalau ada pintu tak rapat, kereta takkan kunci. So kalau kau minta dengan Honda HR-V V-Spec nak semak ke like kan korang, kau boleh tekan beg biru kat bawah ataupun boleh tekan link dekat bio. Saya Izul. Your Assalamualaikum.